Kenapa kita kena ada motor? Kau ada 3 sebab kenapa korang kena beli motor. Sudah-sudahlah tu korang nak banggakan dengan kereta korang. Lala korang pergi kerja, hadap jam, penat, masa, semua benda tergadai. Jimat sikit dia korang buat kereta. Cuba bayangkan kalau 40 kilo kau bawa pergi balik. Sebulan korang habiskan berapa? 2-300. Cuba korang buat motor, RM50 je. Dapat jimat dari segi masa. You know, time is money. Money is time. Time is everywhere. Everywhere, anytime. Boleh lah korang buat makan ni kepala budak ke? Kedua, mudah dapat parking. Korang nak parking mana-mana, tak kisah. Korang nak parking atas atap kedai, nak parking atas kereta orang, boleh. Yang paling best sekali, korang boleh parking dekat tempat kereta. Satu je motor korang kat situ. Lepas tu, bila kereta nak masuk, ada motor. Motor korang lah tu. Korang tak payah bayar tol. Dah lah sekarang harga tol macam tol lol. Yang ke-9, korang boleh pergi mana-mana dengan mudah. Pergi dah mencit, kemas skandal, senang lari. Apa pun start enjin, nak panaskan enjin, nak ketuk-ketuk seat lagi tak payah. Tekan nak menyusahkan diri tu. Hidup ni dah begitu susah, kau nak susahkan diri sendiri. Ringkasan daripada cerita aku hari ni, aku bukan nak cerita kebaikan korang ada motor. Aku nak suruh korang beli motor kat kedai aku je. Mudah je nak berurusan dengan kita orang. Pergi isi form dekat profile.